hargai dan kita cuba untuk buatkan yang terbaik. Jangan asyik nak tengok benda yang jauh, depan mata pun kita tak nampak. Macam gajah. Gajah depan mata pun kita tak nampak. Kita tak nampak semut yang kecil, jauh-jauh tu baru kita nampak. Depan mata gajah yang besar pun kita tak nampak. Benda yang kecil, jauh, yang tak tercapai tangan kita, itulah kita nampak. Itulah apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini. Kisah-kisah di mana kita boleh jadikan sebagai tauladan kita. Sebab kita hari-hari kan, memang kita akan lose dia punya haluan. Akan lost haluan kita, betul. Saya pun sama juga. That's why saya saya selalu lalui situasi tu dan saya rasa saya perlukan something untuk mulakan hidup kita. Bukan maksud saya macam kita ke arah Islamik lah. Memang kita perlu doa kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, doa dan kita perlu usaha lah. Bukannya doa, ya Allah pemudahkan macam tu je. Kita perlu ada usaha juga ke arah tersebut. Kita dah usaha, selangi dengan doa. Itu yang terbaik. Kita usaha untuk memudahkan kerja kita. Di mana kita pergi masuk kerja tu, kita jangan tengok part-part yang boleh buatkan kita rasa sesak nafas. Jangan tengok part-part yang boleh buatkan kita macam tu. Kita tengok bahagian yang kita rasa kita boleh buat. Saya boleh settlekan masalah ni. Kacang je. Saya memang seorang problem solver. Saya memang seorang problem solver. Bila saya masuk kerja saya ialah untuk settlekan masalah saja. Tu saya punya job scope. Anda kena tengok bahagian yang berat-berat ni. Kita jangan tengok bahagian yang mudah-mudah. Mudah tu memang dah mudah dah, biarkan dia. Kita dah mudah boleh buat kerja tu. Kita tengok part-part yang berat ni. Berat di mana kita ada masalah yang kita perlu settlekan. Bila kita tengok part yang berat ni, saya perlu banyakkan masa untuk bahagian yang berat-berat ni. Saya boleh buat. Semua matter je. Okay, macam mana kita nak buat, kita study. Kita fikir macam tu. Kita jangan fikir, susahnya. So, bila kita dah set benda tu susah, automatik kita memang akan rasa susah. That's why cara kita nak adapt benda tu. Apa-apa pun. Bukan daripada dunia pekerjaan saja. Benda-benda lain dalam kehidupan kita pun. Susahnya dia akan jadi susah. So, kita akan rasa stress. Sebab tu pagi-pagi kita datang, kita dapatkan mood yang best di mana saya pergi kerja, saya nak benda yang best. Bila kita fikir benda tu best, kita akan enjoy lah dengan kerja kita. Itu yang saya cuba sampaikan lah, sebab kita hidup ni saya pun pernah lalui apa yang kebanyakan anda lalui, di mana kita kalau boleh kita nak dapat tempat kerja yang best lah. Bos best, kawan best, kerja best. Tak ada yang menyusahkan tapi takkan dapat. Betul. Anda takkan dapat kerja yang sentiasa smooth. Satu lagi saya nak pesan, tolonglah jangan nak jaga air muka kawan. Maksud saya bukan nak kurang ajar tak. Waktu kita lunch, kebanyakan kawan dia suka ajak kita keluar makan, betul? Tapi mungkin anda